Masa time sekolah, kita mesti ada student, cikgu ataupun momen-momen yang kita tak boleh lupa dan kita teringat. Aku tak tahu lah orang lain kan, tapi aku sekarang ni dah habis universiti, dah kerja bertahun-tahun pun masih lagi tak boleh lupa kehidupan masa aku sekolah-sekolah dulu. Dia dah jadi core memory aku. Dan dalam cerita ni, aku nak cerita sikit kisah-kisah yang jadi masa aku student. Dan aku masih ingat lagi sampai sekarang ataupun aku masuk kubur nanti. First topik aku ni adalah rotan. Aku tak tahu lah zaman sekarang ni cikgu rotan lagi tak student, ataupun budak kena bebel je. Lepas tu balik update dekat media sosial. Sebab zaman aku dulu rotan ni normal. Banyak kesalahan yang boleh mengakibatkan kau di rotan. Tak siap kerja sekolah, rotan. Lewat, rotan. Bising, rotan. Orang hutan. Okay, yang last tak ada kaitan. Masa aku sekolah, ada satu cikgu disiplin ni, dia selalu bawa rotan. Rotan tu macam senjata dah untuk dia. Masa time sekolah rendah aku dulu, dia memang cikgu disiplin yang garang lah. Tapi student tak takut sangat dengan dia tau. Sebab dia ni, kalau kau baik dengan dia, dia pun ngam habis dengan kau. Siap boleh geng. Dia akan selalu ronda satu sekolah, bawa rotan special di jalan-jalan. Masa ni aku tanya aku darjah berapa, 3, 4. Ada satu time ni, aku tengah duduk excited dekat belakang kelas, tak ingat dunia. Tiba-tiba cikgu disiplin tu dia lalu depan kelas kita orang. Dan macam biasalah, cikgu dia tak boleh tengok kita seronok kan. Dia terus terjah kelas kita orang. Apa seronok-seronok ni ha? Tak ajak saya? Saya fun okey. Dia pun panggil lah budak-budak yang buat bising tadi. Dan nama aku pun terselit lah di antara yang bising tu. Cikgu, saya mahukan keadilan. Saya tidak bising, saya main sel senyap. Semua rotan sekali je, kamu 2 kali. Menaci cikgu. Suruh kita orang semua beratur dan dia rotan dekat tangan kita orang. Masa tu cikgu tu rotan kuat tau. Sampai aku tarik belakang tangan aku ni. Masa tu muka aku kemam-kemam nak nangis. Bukan kemam nak terberak Dan masa tu aku tengok lah tangan aku, dan tangan aku bengkak, merah menyala. Dan untuk bagi korang rasa simpati lagi dengan aku, tangan aku tu bengkak hampir seminggu. Dan aku tak boleh buat kerja pakai tangan tu. Dia macam terseliuk, bengkak, injured. Tapi for your information, aku bukan cedera dekat tangan je time tu, tapi cedera dekat emosi juga. Masa aku sekolah rendah, kita orang ada satu rules dalam kelas. Kalau budak-budak lelaki bising, dia akan kena duduk sebelah budak perempuan. Dan aku pun pernah kena. Bukan sebab aku ni bising, mungkin sebab kawan sebelah aku kot yang bising. Cikgu Sumi bising. Jadi masa tu boleh kata semua budak dalam kelas kena lah. Jadi mungkin satu kelas kot bising, ataupun cikgu saja nak prank-prank dan matchkan kita orang. Masa ni setiap tahun aku kena tukar duduk sebelah budak perempuan, beza-beza. Dan masa time sekolah rendah pula lah kan, budak lelaki mana kawan dengan budak-budak perempuan ni. Tapi time ni lah aku belajar untuk berkawan dengan dia orang. Ada seorang ni, aku ingat lagi, muka dia ni macam lazy eye macam tu kan. Muka sombong pun ada kak, tapi dia sebenarnya ramah je. Dan aku ingat lagi, dia macam budak pandai dalam kelas. Dan dia boleh menulis pakai 2 tangan dia serentak. Sihir? Aku google benda ni tau. Dan dia ada term dia untuk orang yang boleh menulis dengan 2 tangan dia. Dia dipanggil ambidexterity. Belik-belik lidah. Dan masa aku darjah 5 pula, aku duduk sebelah orang lain pula. Pelajar perempuan yang duduk sebelah aku ni, dia duduk setahun tau. Dan aku tak boleh lupa satu time ni, cikgu tanya soalan dekat dia. Okey, 5 tambah 5 berapa? 9 kot. Hai, kamu kira ke agak-agak je ni salah? Lepas dia jawab salah tu, dia pergi buat post anime macam lidah terkeluar tu yang Lepas tu ada seorang student ni perasan, cikgu, dia jeli lidah kat cikgu. Kenapa awak jeli lidah kat saya? Jijik sangat ke saya ni? Tak adalah cikgu, saya macam buat tak ada alasan. Budak tu pun kenalah marah semua kan. Tapi tak adalah sampai kena denda ke apa. Over cikgu dia kalau denda. Ni kira okey lagi lah. Ada satu time ni, cikgu ni dia siap terasa dengan student ni sampai merajuk sampai menangis keluar kelas. Tak bekat ilmu. Selain daripada dia, ada banyak lagi lah budak-budak perempuan yang aku kena duduk juga dengan dia orang. Aku tak tahulah kenapa aku selalu kena tukar tempat duduk. Ke cikgu expect yang aku ni akan diam kalau aku duduk sebelah budak perempuan. Tapi jap lagi aku geng-geng cakap kat dengan dia orang. Cerita next aku ni adalah pasal tata tertib dalam makmal sekolah. Benda yang jangan buat dalam makmal dah aku buat, dan korang jangan ikut kalau korang masih sekolah. Masa aku sekolah menengah, aku dalam kelas aliran sains, dan kita orang ni ada satu subjek sains yang bernama kimia, atau dalam bahasa Inggeris dia chemistry. Aku tak ada chemistry lah dengan dia ni. Bukan yang tu tau, tapi yang campur-campur bahan tu jadi benda. Aku ni budak yang jarang tau fokus time dalam kelas. Jadi aku tak pernah betul-betul faham pun kiraan-kiraan kimia ni semua. Sampailah masa tahun terakhir nak dekat SPM. Tapi bukanlah tak fokus terus, cuma jarang lah. Satu time ni kita orang ada eksperimen dekat dalam makmal, dan semua orang kena pilih beberapa kawan untuk jadikan ahli. Dan Alhamdulillah masa ni aku dapat geng dengan seorang budak yang pandai. Yes! Tak payah fokus. Masa tu kita orang kena buat lah benda-benda eksperimen pasal apa entah aku tak ingat. Tapi masa tu ada banyak lah bahan-bahan kita orang ambil dan letak kat atas meja. Salah satu dia adalah benda ni yang dipanggil sodium. Kawan aku cakap aku masa tu, sodium ni garam. Oh, boleh buat masak lah. Oh tak, garam tak semestinya untuk masak. Macam kurang masin je, basi
emosi dah kot. Dan masa tu tiba-tiba lidah aku dia rasa pedih. Pedih dia macam rasa menghakis dan makin menghakis dan makin menghakis. Aku cepat-cepatlah pergi cek cermin masa tu. Dan aku perasan yang lidah aku dah merah. Alah, buat apa pula ni? Kawan aku masa tu tanyalah aku, kau okey tak? Sebab sodium yang aku jilat tu dia ada corrosive effect. Maksud dia menghakis. Orang boleh fikirlah kan betapa lok-laknya aku. Sebab kalau silat hari bulan, kalau aku telan tu, aku boleh lepak bawah tanah dah. Apa-apa pun, fokuslah dalam kelas. Janganlah jadi macam aku. Cikgu, Sumi dah rosak. Akhir kata, belajarlah betul-betul dekat sekolah dan dengar cakap cikgu. Cikgu-cikgu marah-marah ni niat dia baik sebenarnya nak mengajar kita kan. Dan tak terlambat lagi kot nak ucapkan selamat hari guru kepada guru-guru semua kat luar tu. Dan bye. Assalamualaikum semua dan hai. Untuk pengetahuan korang, 30 Mei, 31 Mei dan 1 Jun ni aku akan turun dekat event macam Food Fest menjual Sumi Koko. Dekat mana tu? Dekat Aeon Mall Taman Equine Seri Kembangan. Daripada 10 pagi sampai 10 malam selama 3 hari berturut-turut. Dan aku tak berseorangan ya, aku akan ditemani dengan One Animation. Yes, One Animation yang oh gitu. Jadi jomlah jumpa kita orang memeriahkan suasana. Dan masa akhir April baru-baru ni, Shopee aku punya account ada masalah dan aku tak boleh menjual Sumi Koko selama hampir sebulan jugalah. Dan baru je seminggu lebih gitu aku dapat balik account aku. Dan sekarang aku dah boleh menjual macam normal. Kepada siapa nak beli online, boleh pergi beli sekarang dekat Shopee ataupun TikTok Shop. Okay, jumpa lagi korang dekat next video. Bye.